Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Sufi Sofia binti Muhammad Zamani, pengacara anda di TV Wakaf News Channel. Hari ini pada 24 April 2025 sedang berlangsungnya majlis penyampaian sijil pelajaran Malaysia kepada para pelajar SMK Wakaf Baru tahun 2024. Untuk maklumat lanjut kita bersama Anis Aulia. Baiklah, seterusnya saya bersama dengan Ahmad Dani Martunis bin Roslan dari 5 Sigma. Boleh tak saudara kongsikan apakah perasaan saudara pada hari ini? Alhamdulillah, gembira, tak sangka. Alhamdulillah. Seterusnya, boleh tak share sedikit tips cemerlang? Tips cemerlang ni dia kena ada dua perasaan. Tapi dia kena dua-dua. Dia kena ada perasaan takut dan dia kena ada perasaan santai. Tapi dia tak boleh terlalu takut, dia tak boleh terlalu santai. Kena dua-dua. Terima kasih Datuk yang diucapkan. Terima kasih, Alhamdulillah. Sekarang bersama saya Habibti Iman binti Abdul Rasid dari 5 Gama. Bolehkah saudari kongsikan apakah perasaan saudari pada hari ini? Sebelum dapat result SPM tu, excited lah sikit. Rasa lepas dapat tu mesti terharu lah, rasa happy lah juga sebab usaha dah dapat balik kan. Mungkin saudari boleh share sedikit tips cemerlang dalam keputusan. Yang penting jangan pernah give up. Sebab walaupun macam rasa memang paling bawah, tapi kita kena bangun juga, kena usaha juga. Walaupun sakit ke apa ke, kena juga. Study sampai penting. Baik, terima kasih. Terima kasih Anis. Sekian sahaja liputan kami pada hari ini. Salam sayang daripada pengacara anda. Sehingga kita berjumpa lagi.